Okey, hari ni aku nak review dekat korang satu benda ni. Aku rasa ramai yang masih tak tahu untuk hang class Wave 125 ni. Dan kebiasaannya memang pening lah sikit kan. Korang mesti terfikir apa ni nak pakai apa ni hyper class, nak kena adjust boost dekat sini, nak kena adjust stopper. Bagi yang dah tahu tu mungkin tahu lah. Jadi yang tak tahu kadang stopper ni nak kena buat key lah, nak kena lapik sana lapik sini lah. Jadinya untuk engine wave ni aku jumpa dia punya cara, yang mana korang boleh tengok ada play dia pun sikit je. Cuma korang kena korbankan sikit je dia punya. Nanti aku tunjuk dekat korang. Sebab kebanyakannya kena pakai ni lah dia orang cakap kan. Pakai hyperclass sebab dia punya bearing dan juga penolok dia tu kecil. Sebab bearing asal wave dia besar. Jadinya mari kita buka tengok apa yang ada kat dalam ni. Korang tu santai-santai boleh subscribe dulu ke kan. Boleh follow dulu. Ini rahsia dia. Cuma aku belum potong sebab aku nak tunjuk dekat korang. Bila tolok ni akan masuk dekat sini, dia loose tau. Nampak? Jadi memang tak boleh nak apa? Nak tarik nak free gear. Memang hang class tak function. Jadinya kalau korang pakai yang hyper, memang muat kan. Tapi dia punya stopper kena adjust dekat sini, crankshaft korang. Jadi enjin ni crankshaft dia crankshaft jet 3.5 je. Jadi kalau nak pergi hantar untuk buat tu macam buang masa. Jadinya aku fikir pakai kelas standard ni dan cuma buat benda ni. Tapi sekarang ni ada jual yang 5 keping punya tau. Macam Thailand punya spec. Jadi korang yang spec besar-besar jangan risau. Sekarang dah ada jual untuk kelas boss ni yang untuk 5 keping punya plate. Jadi macam ni lah, serba sikit yang aku boleh share. Free play pun tak banyak. Jadi dekat sini pun sesuai nanti. Korang just potong ni ikut bulat dia. Ataupun korang relax sekejap, aku akan cuba potong dulu untuk korang. Okey, ni aku dah potong. Masih panas-panas lagi. Memang sesuai korang letak je kat sini. Lepas tu korang masuk je bush dia kat sini. Settle masalah problem korang. Yang mana kelas pun tak begitu panjang, tak begitu pendek. Dia punya ni, level kelas korang nanti. Dan dia punya ni memang sesuai untuk korang nak pakai kelas standard. Ataupun korang nak beli yang 5 keping ke kan, ada jual sekarang. Dan macam ni lah, senang. Tak perlu nak adjust stopper macam ni, nak kena buat key apa kan. Jadi, senang. Korang tak perlu nak keluar modal yang banyak. Tapi korang dah boleh pakai hang class dekat motor korang. Jadi korang yang rasa video ni manfaat, korang boleh komen dekat bawah. Mungkin nanti ada video-video yang lebih penting ke, lebih boleh aku share kan dekat korang. Korang boleh subscribe.